Di hujung jalan kulihat terang, harapan hidup kembali girang. Segala duka perlahan hilang, lentera itu cahaya yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang saya hormati, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan randiknya, guru-guru, seterusnya rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pada pagi ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Lentera di Hujung Jalan. Pada suatu pagi yang suram, suasana di rumah kecil di hujung kampung itu sunyi tanpa gelak tawa seorang ayah. Ayah Iskandar baru sahaja pergi menghadap Ilahi setelah terlibat dalam kemalangan jalan raya. Tinggallah Iskandar yang baru berusia 13 tahun bersama ibu yang uzur dan 2 orang adik yang masih kecil. Sejak pemergian ayah, kehidupan mereka ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kini tanggungjawab keluarga terpikul di bahu Iskandar. Walaupun usianya masih muda, dia tidak pernah merungut. Setiap hari selepas pulang dari sekolah, Iskandar akan membantu ibunya menjual kuih. Malah kadang-kadang mengambil upah mencuci kereta. Pada waktu malam pula, Iskandar mengambil upah mencuci pinggan di kedai makan yang terletak berhampiran dengan rumahnya. Hasilnya tidak seberapa, tetapi cukuplah untuk membeli beras dan sedikit lauk buat adik-adiknya. Namun, beban itu terlalu berat untuk ditanggung oleh seorang anak kecil. Setiap malam, Iskandar cuba menyiapkan kerja sekolah yang diberi oleh guru-gurunya. Tetapi, tubuh Iskandar terlalu letih. Matanya sering terpejam di atas buku yang terbuka. Hari demi hari, prestasi pelajaran Iskandar semakin merosot. Guru-guru yang dahulunya bangga dengan kepintarannya mula tertanya-tanya apakah yang sedang berlaku. Kawan-kawan, sebenarnya Iskandar juga sedar akan perubahan dirinya. Namun, apakan daya, dia merasakan penghujung jalannya semakin gelap. Iskandar terpaksa melupakan cita-citanya demi tanggungjawab terhadap keluarga tercinta. Iskandar terpaksa berkorban agar penyakit lelah ibunya tidak semakin parah. Hinggalah pada suatu hari, ketika pimpinan sekolah sedang berlangsung, tiba-tiba tubuh Iskandar rebah di atas lantai. Murid-murid panik, guru-guru berlari mendapatkan bantuan. Iskandar pingsan kerana tidak makan sejak pagi. Selain tubuhnya terlalu letih dengan kerja-kerja yang dilakukan. Kawan-kawan, disitulah segala rahsia terbongkar. Guru besar memanggil ibu Iskandar ke sekolah pada keesokan harinya. Dan barulah guru besar mengetahui kisah sebenar kehidupan keluarga itu. Seluruh warga sekolah terharu mendengar penderitaan yang ditanggung oleh Iskandar. Tanpa mengambil masa yang lama, pihak sekolah menghulurkan bantuan. Persatuan ibu bapa dan guru serta rakan-rakan sekelas mula berganding bahu. Ada yang menyumbang wang, ada yang menghulurkan makanan, malah ada pihak yang menawarkan beasiswa supaya Iskandar dapat meneruskan pelajaran dengan tenang. Dengan semangat baru dan sokongan daripada semua pihak, Iskandar kembali bangkit. Dia belajar bersungguh-sungguh. Dia tidak lagi membiarkan keletihan
menguasai dirinya. Dia sedar ilmu adalah senjata yang paling berharga untuk mengubah kehidupan. Tahun demi tahun, Iskandar akhirnya berjaya mendapatkan keputusannya cemerlang dalam peperiksaan. Kegigihan dan ketabahannya tidak terhenti di situ. Dia terus menuntut ilmu, menempuh berbagai cabaran hingga akhirnya Iskandar berjaya bergelar sebagai seorang guru. Kini Iskandar bukan sahaja mampu membela nasib keluarganya, malah turut menjadi pendidik yang berbakti kepada anak bangsa. Kisah Iskandar menjadi inspirasi kepada semua bahawa kesungguhan, kasih sayang, kejekalan dan doa seorang ibu mampu membina kekuatan seorang anak. Hadirin yang saya kasihi, inilah kisah perjuangan seorang anak bernama Iskandar. Seorang anak yang tidak pernah menyerah kalah walaupun diuji dengan dugaan yang berat. Walaupun jalan asalnya gelap, namun dengan usaha yang gigih, akhirnya akan ada lentera di